Selamat datang ke mesyuarat PIBG kali ke-24 Sekolah Kebangsaan Puncak Alam. Sekolah Kebangsaan Puncak Alam kini menempatkan seramai 1,526 orang murid yang dibimbing oleh 97 orang guru serta dibantu oleh 15 orang anggota kumpulan pelaksana. Dengan kemudahan sebanyak 35 buah bilik darjah, sekolah ini terus komited menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan berkualiti. Sekolah terus melangkah maju dengan inspirasi baharu yang dikenali sebagai Se-Alam, melambangkan semangat kebersamaan seluruh warga sekolah. Di sebalik kejayaan ini, berdiri teguh barisan pentadbir yang komited memimpin sekolah ke arah kecemerlangan. Seterusnya, jom kita saksikan aktiviti dan usaha untuk kecemerlangan anak-anak. Pelbagai amalan terbaik dan inisiatif pendidikan dilaksanakan bagi meningkatkan kualiti pembelajaran. Usaha berterusan ini memastikan setiap murid berpeluang mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang tinggi, Sekolah Kebangsaan Puncak Alam akan terus melangkah maju, melahirkan generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing. Sekolah juga sentiasa berusaha meningkatkan kemudahan pembelajaran. Antaranya, baik pulih kemudahan di tandas dan di dalam kelas demi keselesaan murid. Sokongan padu daripada PIBG dan rakan korporat sekolah iaitu Menteri Besar Incorporated MBI turut membantu membawa perubahan kepada sekolah. Antaranya mengecat semula bangunan sekolah serta penyediaan Smart TV bagi menyokong PDP yang lebih interaktif. Usaha dan komitmen inilah membuahkan pelbagai kejayaan dalam akademik dan sukan.
Semoga kerjasama ini akan terus kekal bersama kita semua. Terima kasih kepada ibu bapa yang hadir. Sekian, terima kasih, sampai jumpa lagi.